Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya agung sastra Cina moden yang telah mengguncang dunia pembaca sejak pertama kali diterbitkan. Novel ini berjudul atau dalam bahasa Melayunya, Anak-Anak Terbuang. Ditulis oleh penulis legenda Bai Xianyong. Novel ini bukan sekadar cerita tentang homoseksual di Taipei pada tahun 1960-an, tetapi merupakan satu epik tentang penderitaan, cinta yang terlarang, dan pencarian identiti. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengingatkan bahawa kupasan ini mengandungi perincian plot yang lengkap. Jika anda belum membaca novel ini, saya cadangkan anda mendapatkan salinannya terlebih dahulu. Namun, jika anda sudah bersedia untuk mendengar analisis mendalam selama 10,000 perkataan ini, teruskan mendengar. Pertama sekali, mari kita fahami latar belakang penulis. Bai Xianyong dilahirkan pada tahun 1937 di Guilin, China. Beliau adalah anak kepada Jeneral Bai Chonghe, seorang pemimpin tentera terkenal. Namun, Bai Xianyong tidak mengikuti jejak bapanya. Sebaliknya, beliau menjadi seorang penulis yang terkenal dengan gaya penulisan yang halus, penuh emosi, dan berani menyentuh topik tabu. Adalah novel ketiga beliau selepas Taipei Orang dan Orang New York. Ia diterbitkan pada tahun 1983 dan segera menjadi kontroversi kerana tema homoseksual yang terang-terangan. Novel ini mengisahkan kehidupan sekumpulan remaja lelaki yang bekerja sebagai pelacur di sebuah taman awam di Taipei. Taman itu dipanggil Taman Bunga atau Taman Baru dalam bahasa Cina. Watak utama adalah seorang pemuda bernama Eking, yang berusia sekitar 18 tahun. Eking telah dihalau dari rumah oleh bapanya selepas terlibat dalam hubungan homoseksual dengan rakan sekelas. Dia kemudiannya terjebak dalam dunia gelap taman itu bersama-sama dengan adik-adiknya yang lain. Eking, seperti kebanyakan watak lain, berasal dari keluarga yang runtuh. Bapanya adalah seorang guru yang tegas dan konservatif. Selepas mengetahui hubungan anaknya, bapa Eking bukan sahaja mengusirnya, malah memukulnya dengan kejam. Eking kemudian melarikan diri ke Taipei dan akhirnya menemui taman baru. Di sana, dia bertemu dengan raja taman iaitu seorang lelaki tua bernama Yang Zhaotu. Yang Zhaotu adalah pengatur pelacur di taman itu. Dia mengambil Eking di bawah sayapnya dan mengajarnya cara bertahan. Salah satu aspek yang paling menarik dalam adalah bagaimana Bai Xianyong menggambarkan dunia bawah tanah ini dengan detail yang sangat realistik. Taman itu bukan sekadar tempat pelacuran, tetapi juga sebuah komuniti yang mempunyai kod etika sendiri. Mereka saling melindungi, tetapi juga saling mengkhianati. Hubungan antara mereka adalah kompleks. Ada cinta, ada benci, ada iri hati, dan ada pengorbanan. Antara watak yang paling menyentuh hati ialah Sik Yu. Sik Yu adalah seorang pemuda yang sangat cantik. Dia berasal dari keluarga kaya, tetapi ibunya meninggal dunia ketika dia kecil. Ayahnya berkahwin semula dengan seorang wanita yang tidak menyukainya. Sik Yu melarikan diri dari rumah selepas didera oleh ibu tirinya. Di taman, dia menjadi pelacur yang paling laris. Namun, di sebalik kecantikannya, Sik Yu menyimpan luka yang dalam. Dia sering menyakiti dirinya sendiri dan cuba membunuh diri. Kisah Sik Yu adalah simbol bagaimana masyarakat yang tidak menerima perbezaan boleh menghancurkan jiwa seseorang. Selain Sik Yu, ada juga watak seperti Dai atau si bodoh. Dai adalah seorang pemuda yang lemah mental. Dia sangat setia kepada Yang Zhaotu. Dai sering digunakan sebagai budak suruhan dan kadang-kadang menjadi mangsa seksual. Namun, Dai tidak pernah mengeluh. Dia menerima nasibnya dengan reda. Melalui watak Dai, Bai Xianyong menunjukkan bahawa dalam dunia yang kejam ini, masih ada kesetiaan dan kebaikan. Satu lagi watak penting ialah Laugi atau hantu tua. Laugi adalah seorang lelaki tua yang pernah menjadi pelacur di taman itu pada masa mudanya. Sekarang dia hanya menjadi penjaga dan kadang-kadang membantu Yang Zhaotu. Laugi sering bercerita tentang zaman dulu. Kisahnya mengingatkan kita bahawa dunia pelacur ini telah wujud sejak turun-temurun. Ia adalah satu kitaran penderitaan yang tidak berkesudahan. Sekarang, mari kita bincangkan tema utama dalam novel ini. Tema pertama adalah pembuangan. Setiap watak dalam novel ini adalah anak terbuang. Mereka dibuang oleh keluarga, dibuang oleh masyarakat, dan dibuang oleh cinta. Masyarakat Taiwan pada masa itu sangat konservatif. Homoseksual dianggap sebagai penyakit, dosa, dan keaiban. Oleh itu, apabila seseorang diketahui homoseksual, mereka akan diasingkan. Bai Xianyong dengan berani menunjukkan bagaimana masyarakat ini sebenarnya yang membuang mereka, memaksa mereka untuk hidup di pinggiran. Tema kedua adalah cinta yang mustahil. Banyak watak dalam novel ini jatuh cinta, tetapi cinta mereka tidak pernah berakhir bahagia.
King, misalnya, jatuh cinta dengan seorang pelanggan bernama Tuan Zhao. Tuan Zhao adalah seorang lelaki berkahwin yang juga homoseksual. Hubungan mereka penuh dengan rahsia dan ketakutan. Akhirnya, Tuan Zhao meninggalkan King untuk kembali kepada keluarganya. King patah hati. Cinta seperti ini digambarkan sebagai sesuatu yang indah tetapi sementara. Tema ketiga adalah pencarian identiti. Setiap watak bergelut dengan siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak boleh menjadi diri sendiri di hadapan keluarga atau masyarakat. Hanya di taman itu mereka boleh bebas. Namun, kebebasan itu datang dengan harga yang tinggi. Mereka terpaksa menjual tubuh mereka. Bai Xianyong tidak menghakimi watak-wataknya. Dia hanya menyajikan realiti dengan jujur. Struktur model ini unik. Bai Xianyong menggunakan teknik naratif dari sudut pandangan King. Kita melihat dunia melalui matanya. Namun, kadang-kadang naratif beralih kepada watak lain melalui dialog dan ingatan. Ini memberikan kedalaman kepada cerita. Gaya penulisan Bai Xianyong sangat puitis. Walaupun ceritanya gelap, bahasanya indah. Ini adalah ironi yang sengaja dicipta oleh penulis. Satu bab yang paling menyedihkan adalah kisah kematian Sik Yu. Sik Yu akhirnya membunuh diri dengan melompat dari bangunan. Sebelum mati, dia menulis surat kepada King yang berbunyi, "Aku tidak tahan lagi. Aku harap di syurga tidak ada perbezaan." Kematian Sik Yu adalah titik puncak nodel ini. Ia menunjukkan kegagalan masyarakat untuk melindungi yang lemah. Bai Xianyong juga menyelipkan unsur simbolisme. Taman itu sendiri adalah simbol dunia pinggiran. Air pancut di tengah taman melambangkan harapan yang palsu. Malam adalah waktu mereka bekerja, melambangkan kegelapan jiwa. Burung-burung yang terbang bebas di langit melambangkan kebebasan yang tidak pernah mereka capai. Pada penghujung nodel, King akhirnya meninggalkan taman itu. Dia mendapat pekerjaan sebagai kerani di sebuah syarikat. Namun, dia tidak pernah benar-benar bebas. Kenangan tentang taman dan kawan-kawannya terus menghantuinya. Nodel ditutup dengan King kembali ke taman untuk melihat air pancut yang kering. Ini adalah metafora untuk kehidupan yang kering tanpa cinta. Bukan sekadar nodel homoseksual. Ia adalah kritikan sosial terhadap keluarga patriarki, sistem moral yang hipokrit, dan kekejaman masyarakat. Bai Xianyong tidak memberikan jawapan. Dia hanya bertanya, mengapa kita membuang anak-anak kita sendiri? Soalan ini masih relevan sehingga hari ini, bukan hanya di Taiwan, tetapi di seluruh dunia. Sejak diterbitkan, telah diadaptasi ke dalam filem, drama televisyen, dan pementasan teater. Versi filem pada tahun 1986 oleh pengarah Yu Kanping mendapat sambutan hangat. Versi drama TV pada tahun 2003 oleh pengarah Chow Rui-wan juga sangat popular. Adaptasi-adaptasi ini membantu menyebarkan mesej nodel kepada khalayak yang lebih luas. Dalam dunia sastra Cina, dianggap sebagai salah satu nodel terbaik abad ke-20. Ia setanding dengan karya-karya seperti Rumah Teh oleh Lao Shi dan Impian di Kamar Merah. Bai Xianyong telah memberikan suara kepada golongan yang tidak bersuara. Dia telah menjadikan penderitaan mereka sebagai seni. Sekarang, mari kita lihat beberapa petikan penting dari nodel ini. Petikan pertama, kami adalah anak-anak yang dilahirkan di bawah bintang yang salah. Tidak ada tempat untuk kami di dunia ini. Petikan ini merumuskan keseluruhan nodel. Petikan kedua, cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah dunia yang tidak menerima cinta. Petikan ketiga, kadang-kadang, untuk terus hidup, kita harus mati dahulu. Petikan-petikan ini menunjukkan kedalaman falsafah Bai Xianyong. Sebagai seorang penulis, Bai Xianyong sangat terpengaruh oleh sastra barat, terutamanya karya-karya Marcel Proust dan James Joyce. Pengaruh ini dapat dilihat dalam penggunaan monolog, dalaman dan aliran kesedaran. Namun, dia juga mengekalkan elemen tradisional Cina seperti penggunaan peribahasa dan rujukan klasik. Gabungan ini menjadikan gaya penulisannya unik. Juga telah dikaji oleh ramai sarjana. Mereka melihat nodel ini dari pelbagai perspektif, feminisme, pasca-kolonial, psikoanalisis, dan queer theory. Ramai bersetuju bahawa nodel ini adalah satu dokumen sejarah yang penting tentang kehidupan gay di Asia sebelum era liberalisasi. Ia membuka pintu untuk perbincangan yang lebih terbuka tentang seksualiti. Walau bagaimanapun, nodel ini tidak terlepas daripada kritikan. Ada yang mengatakan bahawa Bai Xianyong terlalu romantiskan penderitaan. Ada juga yang mengkritik penggambaran watak perempuan yang lemah. Namun, kebanyakan pengkritik setuju bahawa kejujuran emosi nodel ini mengatasi segala kelemahan. Bagi pembaca di Malaysia, mungkin mencabar kerana temannya yang berat. Namun,
Ia adalah bacaan yang sangat berharga. Ia mengajar kita tentang empati dan penerimaan. Dalam masyarakat kita yang masih lagi konservatif, nodel ini boleh menjadi alat untuk memahami perbezaan. Saya ingin berkongsi pengalaman peribadi saya membaca nodel ini. Kali pertama saya membaca, saya menangis. Bukan kerana sedih, tetapi kerana saya melihat keindahan dalam penderitaan. Bai Hyanyong berjaya membuat saya merasai setiap kesakitan watak. Ini adalah tanda penulis yang hebat. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana nodel ini berkaitan dengan isu semasa. Walaupun ditulis pada tahun 1983, isu homoseksual masih menjadi kontroversi di banyak negara. Di Malaysia, Seksyen 377A masih lagi digunakan. Nodel ini mengingatkan kita bahawa undang-undang dan agama tidak boleh menghapuskan cinta. Cinta akan sentiasa wujud, sama ada kita mahu mengakuinya atau tidak. Selain itu, nodel ini juga menyentuh isu imigresen dan kelas sosial. Watak-watak dalam nodel ini datang dari pelbagai latar belakang. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang dari kampung, ada yang dari bandar. Semua mereka bertemu di taman itu. Ini menunjukkan bahawa penderitaan tidak mengenal kelas. Bai Hyanyong juga menggunakan dialek dan selangat tempatan dalam dialog. Ini memberikan rasa autentik kepada cerita. Bagi pembaca yang tidak biasa dengan budaya Taiwan, mungkin sukar untuk memahami beberapa istilah. Namun, terjemahan dalam bahasa Melayu dapat membantu. Saya ingin mengesyorkan agar anda membaca nodel ini bersama-sama dengan esei kritikal. Banyak analisis yang baik boleh didapati dalam talian. Anda juga boleh menonton filem adaptasi untuk melihat visualisasi dunia taman itu. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat kebangkitan minat terhadap disebabkan oleh pergerakan hak LGBT global. Nodel ini sering disebut dalam senarai bacaan wajib untuk kursus pengajian gendir. Ia juga menjadi subjek tesis PhD di universiti-universiti terkemuka. Akhir sekali, saya ingin merenung tentang mesej utama nodel ini. Bai Hyanyong tidak menulis untuk menghibur. Dia menulis untuk membuka mata. Dia mahu kita melihat bahawa di bawah permukaan masyarakat yang sopan, ada kegelapan yang kita ciptakan sendiri. Dia mahu kita bertanya, adakah kita sudah cukup prihatin terhadap anak-anak kita? Adalah satu peringatan bahawa setiap manusia berhak untuk dicintai dan diterima. Tidak kira siapa mereka, tidak kira apa orientasi seksual mereka. Mereka adalah anak-anak kita. Jangan buang mereka. Skim kupasan mendalam saya tentang nodel. Saya harap anda mendapat manfaat daripada analisis ini. Jika anda suka, sila like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kupasan sastera. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang mungkin berminat. Sekian, terima kasih kerana mendengar.